Terima kasih Tuan Speaker atas ruang yang diberikan kepada api-api. Salam sejahtera dan selamat petang. Terlebih dahulu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada para pengundi N20 api-api, sama ada yang mengundi saya atau tidak. Di sini, saya berjanji kepada para pengundi api-api bahawa saya akan menjalankan tugas sebagai seorang ahli Dewan Undangan Sabah dengan penuh kesungguhan dan sepenuh keupayaan saya. Tuan Speaker, saya ingin terlebih dahulu mengiktirafkan usaha Kerajaan Sabah dalam Belanjawan Sabah 2026 yang terus memberi penekanan kepada pembangunan sukan serta mengiktiraf pengorbanan dan usaha atlet yang telah mengharumkan nama Sabah. Dalam belanjawan tersebut, Kementerian Kewangan telah senaraikan pencapaian cemerlang atlet Sabah dalam pelbagai kejohanan termasuk SOPMA, MSSM, SUKMA dan Malaysia Deaf Sport Games MDSG. Pencapaian ini sememangnya membanggakan rakyat Sabah dan wajar diberi pengiktirafan. Saya juga ingin menyatakan dengan jelas bahawa pelaburan dalam bidang sukan serta pengiktirafan terhadap atlet adalah hala tuju yang betul. Namun demikian, Tuan Speaker, menyokong peruntukan sukan tidak bermakna kita tidak boleh mengemukakan persoalan yang lebih mendalam dan lebih bertanggungjawab. Ini kerana tanggungjawab sesuatu pelanjawan bukan sekadar membantu atlet mencapai kejayaan di gelanggang, tetapi juga merangkumi persoalan sama ada mereka masih mempunyai laluan kehidupan yang jelas selepas meninggalkan arena sukan. Tuan Speaker, saya mengemukakan persoalan ini bukan semata-mata berdasarkan dokumen, tetapi berdasarkan pengalaman peribadi saya sendiri. Tuan Speaker, saya sendiri merupakan seorang atlet SUKMA dulu dan pernah beraksi di gelanggang untuk mengharumkan nama Sabah. Namun apabila saya meninggalkan sistem kompetitif dan melangkah ke alam masyarakat, saya benar-benar menyedari bahawa peralihan daripada mengharumkan nama negeri kepada membina kehidupan dalam masyarakat tidak disokong oleh satu mekanisme peralihan yang jelas dan sistematik. Ini bukan masalah individu, tetapi satu realiti yang dihadapi oleh ramai atlet selepas mereka bersara atau meninggalkan arena sukan. Tuan Speaker, apabila kita memberi tumpuan kepada Malaysia Deaf Sports Game, MDSG, isu ini menjadi lebih jelas dan semakin mendesak. Atlet-atlet pekat ini adalah bira di gelanggang sukan. Mereka mengatasi kekangan fizikal dan membawa peluang kejayaan kepada Sabah. Namun apabila mereka meninggalkan gelanggang dan kembali ke dalam masyarakat serta alam pekerjaan, mereka masih perlu berdepan dengan realiti cabaran sebagai golongan orang kurang upaya, termasuk peluang pekerjaan yang terhad, halangan komunikasi serta tahap penerima sosial yang tidak mencukupi. Begitu juga sama ada atlet SUKMA maupun atlet kurang upaya dari MDSG. Usaha dan sumbangan mereka di gelanggang sukan untuk Sabah sememangnya wajar disokong secara institusi dan sistematik. Oleh itu, Tuan Speaker, izinkan saya mengemukakan soalan ini di Dewan yang mulia ini. Adakah belanjawan Sabah 2026 ini ketika merujuk kepada kejayaan atlet khususnya dari MDSG yang membawa pulang kegemilangan untuk Sabah, turut merangkumi dan merancang peluang pekerjaan, sumber pendapatan
serta masa depan kehidupan mereka selepas mereka meninggalkan arena sukan. Supaya mereka tidak terpaksa menghadapi tekanan hidup sendirian selepas meninggalkan arena sukan. Jika tiada, saya cadangkan agar kerajaan memperuntukkan sejumlah peruntukan bagi wira-wira di atas tujuan yang disebut tadi. Mereka mengharumkan nama kita, kita menjaminkan masa depan mereka. Tuan Speaker, dalam membincangkan pembangunan dan pembinaan atlet, saya juga ingin mengetengahkan satu realiti yang telah lama wujud dalam masyarakat Sabah. Di Sabah, ramai bakat sukan tidak sepenuhnya lahir daripada sistem kerajaan dan institusi sukan rasmi, tetapi daripada sistem sukan yang dibangunkan secara swasta, termasuk kelanggang bola swasta, persatuan seni mempertahankan diri masyarakat, atau persatuan tarian singa dan naga. Institusi sukan komuniti ini selama bertahun-tahun menyewa tempat latihan sendiri, membeli peralatan, melatih pelatih dan telah berjaya melahirkan ramai atlet cemerlang yang kemudiannya mewakili Sabah dalam pertandingan seperti Sukma dan kejohanan peringkat kebangsaan yang lain. Oleh itu, Tuan Speaker, izinkan saya mengemukakan soalan kedua. Dalam Belanjawan Sabah 2026, adakah kerajaan Sabah mempertimbangkan untuk mewujudkan sebarang mekanisme atau skim sokongan bagi membolehkan institusi sukan komuniti ini memohon atau menerima bantuan untuk memperluaskan kemudahan latihan, menaik taraf pelatihan, serta menambah baik persekitaran latihan. Bagi mencapai maklumat yang ditekankan dalam belanjawan, iaitu memperkukuh usaha talent search seperti yang ditulis dalam bajet 2026. Tuan Speaker, selepas membincangkan pembangunan belia dan atlet, saya ingin menyambung perbahasan dengan satu lagi fokus utama belanjawan, iaitu satu bidang yang berkait rapat dengan peluang pekerjaan, imej bandar dan keselamatan rakyat, iaitu sektor pelancongan. Saya bersetuju dengan pendirian Kerajaan Sabah untuk menjadikan sektor pelancongan sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Namun, dalam usaha menarik pelancongan ke Sabah, kita juga mesti bertanya secara jujur, apakah impression yang akan dibawa pulang oleh pelancong selepas mereka mengunjungi Sabah? Tuan Speaker, izinkan saya mengambil contoh sebenar daripada kawasan yang saya wakili, iaitu api-api. Tuan Speaker, dalam tempoh kurang daripada setengah bulan sejak saya diberi mandat menjadi seorang YB, saya telah menerima banyak aduan daripada penduduk dan peniaga di pusat bandar bahawa di kawasan pusat bandar dan persimpangan jalan utama terdapat budak-budak yang identitinya tidak diketahui sedang mengemis. Malah yang daripadanya mendukung bayi lagi. Sudahlah umur kecil, mau lagi mendukung yang umur lebih kecil lagi. Mereka bergerak di tengah kesibukan lalu lintas untuk mengemis, Tuan Speaker. Keadaan ini bukan sahaja membahayakan keselamatan tetapi juga menjejaskan imej bandar KK serta memberi kesan negatif terhadap tanggapan awal pelancong terhadap Sabah. Tuan Speaker, pembangunan pelancongan bukan sekadar membawa melancong masuk, tetapi memastikan mereka berasa selamat dan yakin untuk terus berada di Sabah. Namun pada masa ini, pusat bandar masih berdepan dengan masalah pengemis-pengemis yang ada, masalah lampu atau pencahayaan yang tidak mencukupi, masalah sumbat manhole yang sangat serius,
masalah liputan CCTV yang terhad, dan baru-baru ni telah berlaku insiden pelancong cedera akibat tembakan senjata angin. Sekiranya isu-isu ini tidak diberi perhatian dengan serius, keyakinan pelancongan akan sukar dibina. Tuan Speaker, saya ingin merayu agar peruntukan pelanjawan digunakan untuk menyediakan penyelesaian kepada isu-isu yang telah saya bangkitkan tadi, supaya matlamat untuk meningkatkan keyakinan pelancong, rasa selamat dan kepuasan mereka dapat dicapai, sekaligus membolehkan industri pelancongan Sabah terus berkembang dan maju. Akhir sekali, Tuan Speaker, saya ingin mengemukakan satu perkara berkaitan sistem pembayaran parking di kawasan bandar. Tadi Likas pun ada sentuh sikit, tapi saya ingin elaborate dengan lebih luas, Tuan Speaker. Matlamat utama bagi bajet adalah untuk merangsang ekonomi dan membolehkan rakyat Sabah menjalani kehidupan yang lebih baik atau selesa. Saya percaya perkara ini tidak akan dipertikaikan oleh sesiapa. Bagi saya, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik atau selesa, perkara asasnya ialah mengurangkan tekanan harian yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan seharian. Dengan ini, saya ingin mewakili penduduk bandar khususnya di seluruh KK yang perlu memandu setiap hari untuk bekerja dan menjalani kehidupan seharian bagi menyuarakan masalah yang telah lama mereka hadapi, iaitu sistem saman dalam aplikasi Sabah Smart Parking. Pada masa ini, denda bermula dengan RM30, meningkat kepada RM100 jika tidak dibayar dalam 7 hari, dan boleh mencecah sebanyak RM300 pada bulan berikutnya. Jumlah RM300 ini hampir sampai 20% daripada gaji minimum yang ada, iaitu RM1,700. Dan ini amat membebankan para pengguna kereta, Tuan Speaker. Dalam keadaan kos sara hidup yang semakin meningkat, saya berharap kerajaan Sabah dapat mempertimbangkan secara konstruktif 3 perkara berikut. Pertama, menyemak semula kadar permulaan denda parking dan mempertimbangkan untuk menurunkannya kepada kadar sebelumnya, iaitu RM10. Bukannya terus menetapkan denda RM30. Ini bagi memberi ruang penyesuaian yang lebih munasabah kepada rakyat, khususnya yang hidup di bandar yang penuh dengan tekanan. Kedua, memperuntukkan dana untuk menaik taraf aplikasi Sabah Smart Parking ini dengan menambah fungsi peringatan bunyi yang berterusan, continuously ringing notification, sebelum tempoh parking tamat, supaya pengguna mempunyai peluang untuk memperbaharui bayaran tepat pada masanya dan seterusnya mengurangkan denda akibat kecuaian. Ketiga, saya merayu kerajaan ataupun DBKK untuk menambah bilangan parking warna hijau atau parking bulanan di seluruh KK untuk pengguna, khususnya pengguna yang membayar tiket bulanan melalui aplikasi Sabah Smart Parking. Kerana banyak aduan sudah saya terima bahawa sangat susah cari parking warna hijau dan mereka terpaksa meletak kereta di atas parking warna kuning atau warna merah yang yurannya sangat mahal supaya tidak lewat kerja. Tuan Speaker, saya berharap kerajaan Sabah dapat mendengar dengan penuh keprihatinan suara rakyat dan dalam melaksanakan bajet 2026 ini benar-benar menghayati semangat yang ditegas pada muka surat terakhir bajet 2026 ini, iaitu accelerating development for the people's well-being dengan pendekatan yang berteraskan rakyat dan pembangunan yang inklusif. Dalam bahasa Mandarinnya, 做到真正的以人为本。
Ini sahaja daripada api-api, Tuan Speaker. Merry Christmas dan Happy New Year. Terima kasih.